Dan saya semua. Rezeki makcik lah. Lama sakit. 40 tahun sakit dah ni. Keluar masuk hospital. Alhamdulillah. Biiznillah. Dengan izin Allah. Saya sentuh hati saya, tuan. Cuba bangun lagi sekali, Mak. Tengok. Lega ke? Ringan. Tadi tu berat. Semua berat. Jarah aku lagi. Ringan sakit. Semua sakit. Alhamdulillah. Hari-hari nak masak untuk keluarga. Adik-adik ramai kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Naik kat sini. Berapa ke? 200. Jauhnya. Jauhnya tak ada lagi. Tak apa. Habis balik ni. Adik tadi tu kan ada adik yang keluar tadi. Dia besar hati datang. Kalau tak akak datang dengan suami. Kalau tak dapat balik kita tidur kat masjid. Kali esok pun. Pasal memang ada yang buat. Pasal ada macam-macam rawatan nak buat. Jauh perjalanan luas pemandangan dari Tampin ke Sungai Buloh. Berikut merupakan kisah seorang pasien yang menahan kesakitan sarafnya hampir 40 tahun. Kerana keikhlasan dan kesabarannya berakhir dengan kesembuhan. Pasien ini berkorban masa dan wang ringgit untuk mencari jalan kesembuhan dengan berjumpa Tuan Azam sewaktu slot walk and edisi tahun 2022. Mari kita bersama saksikan video ini lebih lanjut lagi untuk ikhtiar jalan kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahi rahmatnya kepada kita semua. Kembali lagi ke channel YouTube Azam Saraf. Jadi sekarang ni Sarah Mak cakap macam mana? Ini sebelah ni. Sebelah ni saraf ni sakit sampai sini, sampai pinggang, sampai belakang, sampai kat ni, engkuk kepala, belakang bahu. Okey, saya keluarkan semua. Alright. Faham saya. Allah. Allah. Boleh buat air cari balik boleh? Air cari boleh buat besar balik boleh? Memang minum. Mak minum dah ya? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Allah. Air cherry, buah cherry. Alhamdulillah. Kosong dah. Tarik bah atas. Tu saya buat pegang. Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jalan Mak, tengok. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ringan ni ya Allah. Lega Mak? Betul. Lega? Betul ni lega? Lega ni? Yang Mak masukkan tadi tu? Tadi tu sakit ni, berat ni. Alhamdulillah. Ya Allah. Okay. Cuma bengkok tu memang tak boleh lah itu. Ya, bengkok tu dari... Itu anugerah Allah. Tapi saraf ni Alhamdulillah. Ya. Rasa ringan. Aduh, ya Allah. Masya Allah. Mama. Amin. Logo Mak. Oh. Akak memang suka. Nak elok nak jaga mak. Masuk. Masya Allah. Dan saya semua.
rezeki makcik lah. Lama sakit. Kena 40 tahun sakit dah ni. Kalau masuk hospital. Alhamdulillah. Syukur. Biiznillah. Dengan izin Allah. Saya sentuh hati saya, tuan. Cuba bangun lagi sekali, Mak. Tengok. Lega ke? Jangan. Satu tu berat. Semua berat. Jarang aku lagi. Pinggang sakit. Semua sakit. Alhamdulillah. Hari-hari nak masak untuk warga. Adik-adik ramai kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya Allah. Bismillah. Bismillah. Daripada bulan 8. Tapi WhatsAppnya berbalapan ke aku. InsyaAllah. tapi bila buat Intikadipap tu, tiba-tiba baca tengok TikTok, tengok ada walk in yang gini. Tanya abang, cakap Kak Long nak pergi juga ni. Kata tak apalah, naik apa-apa pun naik lah. Kata ada rezeki kuih ni, buat tambang. Tak apa. Dua dah. Kerana doktor nak operation lutut ni, pasang SUV tapi tak ada orang nak jaga kan. Betul. Okay, dah. Maksiat Stres? Kita buang kepala. Kepala saya stres apa nak buang? Ibu Dewi tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat alaikumul baitatu wa tuwahul kitil wa muhallil qadri Baratu minallahi wa rasulihi lillazina amanu ahadtu minal musyrikin. Kepala ni berat. Inna dina indallahil Islam. Allahul samad. Allahul samawati wal ard. Allahul samad. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Amin. Alhamdulillah. Ya, mari kita buang. Bismillah. Kau kena ijazah Allah yang buka itu. Macam mana lega? Lapar. Lain macam mak ya? Dia macam nampak macam cahaya. Alhamdulillah. Nampak.